Kalau nak makan jangan tengok luaran, rasa dalaman dulu. Assalamualaikum. Hari ni kita di nilai 3. Apa dah jadi dengan tempat ni Dulu sini meriah orang beli kapet semua. Tapi saya bukan nak beli kapet. Saya nak makan tengah hari dekat ada satu food court ni. Dia boleh dikatakan pot makan tengah hari murah dekat sini guys. So kat sini ada beberapa kedai lagi tinggal. Dan ni kedai yang pertama. Okey. Oh baik Kedai ni pun murah juga. Tapi saya nak makan kedai ni. Kedai ni favourite saya ni. Dia punya signboard dia warna merah. Kita ambil nasi dulu. Alright. Kacang lagi sikit lagi. Okey, ngam. Kuah gulai yang digemari. Kelantan punya style. Okey, tuang lagi sikit. Ni kuah gulai daging. Alright. Okey, kita letak ni sambal lada. Okey, lagi. Alright. Banyak lauk dia dah habis sebab sini murah-murah makan. Ada ikan keli goreng, keli belado, pulut kuning ada, nasi dagang ada, gulai ayam. Ni ayam goreng kunyit, ayam berempah. Macam-macam ada tau. Okey. So ini nasi kita. Hari ni kita makan gulai daging guys. Nasi dengan air teh ais. Teh ais 6.42. Lima setengah nasi dengan ais sikit. Lima setengah campur 2, 7.5 QR Nasi dengan gulai daging, teh ais RM7.5. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa dia punya daging dia lembut. Jadi kalau nak makan jangan tengok luaran, rasa dalaman dulu. So yang mana makan dekat nilai 3 So ada sini 1, 2, 3 kedai yang jual makan tengah hari yang murah-murah, RM7.5. Makan dulu guys.